Itu harta yang termasuk dalam kumpulan harta pusaka. Yang lagi satu harta yang bukan harta yang dikatakan harta pusaka. Jadi yang kita perlu bezakan, harta ni, kalau harta tu memang adalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati pada hari dia meninggal, dan harta tu memang termasuk dalam kategori harta pusaka, maka harta itu wajib diuruskan dan dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum faraid. Itu satu. Kedua, kalau harta-harta mungkin harta tu didapati atau diperolehi ataupun datang selepas kematian, dan harta tu bukan termasuk dalam kategori harta pusaka, maka harta tersebut tidak wajib atau tidak perlu diuruskan dan dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum faraid. Jadi apa nak buat? Terpulang pada waris. Nak buat macam mana ke harta yang tak termasuk kategori harta pusaka, terpulang pada waris. Tapi kalau harta tu memang termasuk, dia memang benar-benar harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati, harta dia, miliknya, maka harta itu wajib diuruskan dan dibahagikan kepada waris yang berhak mengikut hukum faraid. Dan ini yang kita kena faham dan kita kena bezakan, yang mana harta jadi harta pusaka, yang mana harta yang bukan harta pusaka. Kalau dia harta pusaka, uruskan mengikut hukum faraid. Kalau dia bukan harta pusaka, maka dia tak perlu diuruskan mengikut hukum faraid.